boleh tak employee ni dia skip terus jadi investor? Okay, jawapan dia betul, boleh. Tapi at what cost? Apa cost dia? Apa benda yang dia akan rugi? Masa. So daripada employee, memang tak ada isu, dia boleh je jadi investor. Cuma dia ambil masa 30 ke 40 tahun. Lama. Tapi boleh lah. Tapi taklah dapat sampai 20 juta. Mungkin dapatlah 2-3 juta ke apa ke. Kalau lah katalah saya ni bekerja dulu dengan syarikat, saya slowly grow, lepas tu saya jadi self-employed. Self-employed business owner. Business owner investor. Berapa lama ambil masa? Sini ke sini 5 tahun. Mungkin dia bekerja 5 tahun baru dia okey lah, tak apalah. Aku resign lah ataupun aku nak buat bisnes sendiri lah. Contohnya lah kan. Dia self-employed. Boleh tak dia employee kan? Dia rasa macam dia ada duit, dia terus nak jadi buat bisnes. Ke tak boleh? Bahaya. Jawapan dia bahaya. Boleh. Tapi dia tak ada skill, yes. Sebenarnya self-employed ni penting. Waktu awak self-employed lah awak improve skill, betul tak? Time ni lah awak pandai buat closing, tak ada staff. Self-employed ni penting. Sebab tu siapa yang tak ada staff, jangan malu. Jangan segan. Kalau malu duduk bagan. Okay. Jangan segan. Sebab ini fasa yang penting. Time ni lah kita belajar closing, buat konten seorang-seorang, jumpa customer. Ini penting. Kalau awak skip, apa berlaku? Awak terpaksa hire orang lah. Tak? Lepas tu kena tipu, bayar mahal semua. Sebab tu saya tak recommend skip. Business owner ke sini, kalau dengan jalan yang betul, 5 tahun je. So saya merasakan the whole journey ni 15 tahun. 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, boom. Ada satu lagi jalan. Boleh tak employee ni, dia tak nak buat bisnes, dia tak nak tunggu 30 tahun, 40 tahun, tapi dia jadi investor? Boleh. Jawapan dia, jangan jadi entrepreneur, tapi jadi intrapreneur. Yes, inilah jalan yang lebih bagus. Entrepreneur versus intra. Intra ni dalam company tau. Preneur. Entrepreneur ni orang nombor satu. Orang nombor satu Intrapreneur ni biasanya bukan orang pertama. Dia orang ketiga. Dia mungkin orang keempat. Dia macam tu. Tapi dia yang terawal lah. Tapi syarat dia stay company yang betul 10 tahun. Bila awak dah 10 tahun, ni bukan 5 tahun, 10 tahun, awak akan di-invite menjadi VP, marketing director ke apa semua, dan pada waktu tu awak akan memegang jawatan penting. Dan last sekali saya rasa, what if sebenarnya semua orang boleh jadi kaya, cuma tak perlu jadi orang pertama. Stay jadi entrepreneur je. Stay je dalam company yang sama. Tapi janganlah sekejap, 3 tahun, 4 tahun, apa nak jadi, 5 tahun tak boleh. 10 tahun kat sini,